هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Hasanah binti Wan Abdullah. Tinggal menetap di Putrajaya lah, di Presiden 9. Masya Allah. Adakah ini kali pertama Hajah sertai program khas Ramadan ini? Saya sebenarnya telah mengaji di sini. Selepas tu bila COVID, saya berhenti. Kemudian saya cuba lagi untuk bersama-sama lah dengan Nasyirul Al-Quran ni lah, dengan program yang terbaru lah bagi saya. Jadi program Ramadan ni, adakah Ramadan pertama bersama Nasyirul Quran? Sebelumnya pernah tak Ramadan dengan Nasyirul Quran? Ya, ini yang pertama kali buat saya di sini. Masya Allah. Jadi ini pertama kali. Pastinya Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan sebelum ni. Mungkin boleh kongsikan pengalaman tersebut. Alhamdulillah, memang yang pertama dan terbarulah bagi saya, dan saya kagum sangatlah dan akan berulang lagi lah untuk tahun-tahun depan. Masya Allah, dah berazam dah. Berazam sangat-sangat. InsyaAllah, moga-moga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan Allah rezekikan kita untuk sama-sama mengambil manfaat lagi dalam program khas Ramadan ini. Amin. Pada pendapat Hajah, program ni ada keistimewaan tersendiri tak? Apa istimewanya program ni berbanding dengan program yang lain? Pada saya, pendapat saya lah, sebelum ni saya tak pernah lagi lah orang kata bersama dengan tambah-tambah yang guru yang daripada negara lain lah kan. Selalunya kita macam sama je, kalau tadarus tu sama je, nak cepat lah, nak habiskan, nak khatam lah. Tapi yang ni saya rasa lain lah, lain dari yang lain. Itulah saya bersyukur sangat-sangat lah berada di sini pada tahun ini, dan akan cuba lagi tahun hadapan insyaAllah kalau ada rezeki. InsyaAllah. Apa perasaan Hajah? Pengalaman pertama rasa dalam program di bawah bimbingan Syekh Abdullah Subhi Mar'i ini. Apa perasaan yang Hajah boleh luahkan, yang Hajah boleh kongsikan? Saya dah kenal dengan Syekh ni, Tuan Syekh. Tapi saya rasa yang ni saya dapat lalui lah dengan lebih baik lagi lah. Masya Allah. Daripada banyak tausiah, pesanan-pesanan Syekh, banyak. Setiap hari tu ada je, setiap ayat yang penting tu Allah. Ada je ayat yang kena dengan kita. Mungkin Hajah boleh kongsikan satu daripadanya kepada sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang belum merasai kelazatan, belum lagi berpeluang untuk sama-sama sertai program ini. Saya menasihatkan diri saya sendirilah. Ya Allah, ya Tuhan, dekatkanlah dengan Al-Quran, kerana Al-Quran lah yang menunjuk apa-apa saja pada kita. Itu saja yang saya nak cakap hari ini. Masya Allah. Moga-moga Allah terus memilih kita semua menjadi ahli Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, insya-Allah. Apa harapan Hajah? Hajah boleh kongsi harapan Hajah. Harapan saya, setiap masalah saya nak bersama dengan Al-Quran. Untuk anak-anak saya juga, saya harapkan anak-anak saya pun mendekati dengan Al-Quran. Itu saja. InsyaAllah. Moga-moga akhirnya Al-Quran menjadi syafaat buat kita dan ahli keluarga kita di akhirat sana. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Hajah, apa yang Hajah ingin kongsikan dengan sahabat-sahabat di luar sana? Mungkin nak ajak ramai-ramai merasai apa yang Hajah rasa ni, kesan daripada program ni. Mungkin Hajah boleh kongsikan. Saya bersyukur sangat-sangat kawan-kawanku datanglah, mendekatilah dengan Al-Quran. Sesungguhnya ia menjadi penenang pada jiwa kita. Masya Allah. Subhanallah. Moga-moga Allah terus membimbing kita supaya dengan wasilah usaha kita mendampingi Al-Quran itu,
kita tergolong dalam golongan yang Allah redha dengan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kalam daripada hati Hajah yang ingin disampaikan. Tak dapat saya nak gambarkan hari ini adalah rezeki saya untuk tahun ini bersama dengan Nashrul Al-Quran, bersama dengan program Talaki, bersama dengan Syekh. Terima kasih ya Allah. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk tahun ini, Ramadan tahun ini. Semoga ianya mendapat keberkatan, kerahmatan untuk saya dan keluarga saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik insya-Allah. Moga-moga Allah terima segalanya insya-Allah. Moga-moga kita, ahli keluarga kita sentiasa bawah taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hajah. Jazakillah khairan jazak. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Insya-Allah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan. Talaqi Tadarus 30 juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.